Assalamualaikum. Ada sihat tak? Ada sihat tak? Ya. Sihat. Okey, cuba teka hari ni kakak nak ajar apa? Ni apa ni? Ni Ni bentuk apa? kita Kereta api. tak api. Tapi hari ni kakak bukan nak ajar kereta api. Kakak nak ajar asal haiwan. Dekat rumah Aira ada ayam tak? Ada Ada banyak? ni Banyak. Ada lembu tak? tak ada. Tak ada. Lembu tak ada. Ada. Ada arnab tak? Ada. Ada. Arnab warna apa? Nak api. Warna pink. Okey, ni apa? Kucing. 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 Ada tak dekat rumah? Ada. Ada. Ada banyak kucing ke kat rumah? Okey. Cuba sebut. Okey, kakak ambil satu yang sebut. Ni apa? Ada. Ayam. Ayam. Macam mana eja ayam? A Y Y A E M X yam. ayam. Ayam. Okey. Ni pula. Macam mana eja lembu? Lembu mu. Mu. Macam mana eja lembu? LEM. Lem. B U Bu. Lembu. Macam mana bunyi lembu? Macam mana? Mu. Ni apa? Ni yang warna pink tadi. Ni apa ni? Apa ni? Arnab. Macam mana eja arnab? A R N A N A B Nab. Arnab. Macam mana bunyi arnab? Macam mana bunyi arnab? Okay, last one. Ni apa? Kucing. Macam mana eja kucing? Macam mana eja kucing? K U Ku C I N G. Kucing. Macam mana bunyi kucing? Nya. Okey. Ni kakak nak ajak Aira menulis tau hari ni. Ni apa ni? Ni apa? Kereta api pandai. Okey. Kak nak Aira menulis. Okey. Sini. Okey. Aira pilih satu. Aira nak yang mana? Aira nak yang mana? Nak ayam. Okey, letak dekat sini. Okey. Aira ambil pen. Ni. Cepat. Macam mana nak eja ayam? Pegang. Kakak ajar. Dekat sini. Okey. Macam mana eja ayam? Lepas tu? Sini. Aira berdiri. Berdiri. Cepat. Nak tulis ni. Okey. Y macam mana Y? Ni Y. Macam mana bentuk Y? Cuba tulis bentuk Y. Sini bentuk Y. Ni bentuk apa? Y. Okey, ni pula. Okey, ni bentuk dia sama je dengan ni. A. Macam mana tulis A? Pandai. Okey, last one ni apa? M. Okey, macam mana tulis bentuk M? Sini, satu. Okey, ni apa? A. Ni apa? Ni apa ni? Huruf apa? Y. Ni huruf apa? A. Yang ni? Ni huruf apa? M. Okey, pandai. Okey.
Padam. Ni, padam guna ni. Cepat, padam. Padam ni. Saya padam. Pandai. Okey, ni pula. Ni. Ni. Okey, ayam ni Era dah eja dah. Ayam macam mana? Era dah tahu kan macam mana nak eja? Tahu? Tahu. Okey, pilih pula yang mana Era nak. Arnab ke lembu? Ni. Arnab. Arnab warna pink. Nampak. Okey, letak sini. Letak dekat tempat tadi. Sini. Okey, macam mana nak eja Arnab? Macam mana nak eja Arnab? Okey, cepat kakak ajar. Cepat. Pegang macam pen macam tadi. Okey, tulis. A. Okey. Bentuk R macam mana? Ni bentuk R. Cuba tulis bentuk R kat sini. Macam mana bentuk R? Ini A. R macam ni. Pegang. Okey. Bentuk R. Okey, bentuk M macam mana? Ni bentuk M. N. Macam mana nak tulis N? Sini. Okey. Straight. Tu. Wah, pandai lah. Okey, A. A macam mana? A ni Aira dah buat dah A. Cuba buat kat sini pula. Aira cepat. Macam mana nak buat bentuk A? Ni huruf A besar. Yang Aira buat ni huruf A besar. Tahu? Okey. B pula. B. Macam mana nak tulis B? Tarik satu. Okey. Apa yang Aira tulis ni? Arnab. Arnab. Aira ada benda Arnab kan? Ada? Ada. Warna apa? Nampi. Warna pink. Okey. Lepas tu, okey. Padam. Buat macam tadi. Kena padam. Okey. Okey, dah sini. Ni A. Mana? Ni B. Yes. Okey dah. Okey dah. Hilang tu. Dia hilang. Okey dah. Ya, okey. Okey, last one. Ni apa? Ni apa ni? Ni. Apa ni? Lembu. Macam mana bunyi lembu? Pandai. Okey, letak kat situ. Mana? Letak dekat bulat tadi. Pandai. Okey. Macam mana nak tulis lembu? Macam mana nak tulis lembu? Okey, tulis L. Tak tahu juga. Macam ni. Ada buat lain tak? Macam ni. L. Bentuk L macam mana? Tu dah jadi dah L. Ini R. Ini L. Pemenang dia. Tak lah. Pemenang. Kan tu. Tak hilang pemenang lah. Buat bentuk L. L macam mana? L dia straight je. Bentuk dia macam ni L. Okay, cepat tulis. Satu line straight je. Wah, betul lah. Okay, E pula. E. E macam mana? E macam ni. Sini. Tarik satu. Lepas tu buat bulat.
Bentuk M macam mana? Ni. Ni bentuk M. Tadi kan dah buat dah bentuk M. Cuba try. Sini. Satu line. Tulis. Wah, pandailah. Okey, bentuk B pula. B dia sama macam ni. B macam ni tapi dia ada dia punya perut. Sini. Tulis. Sini. Okey, cuba tulis. Satu line. Satu garis. Okey, lepas tu bulat macam ni. Pandailah. Okey, ni pula. Last, U. Bentuk U macam mana? Bentuk U separuh bulat. Macam ni. Ni bentuk apa? U. Bentuk apa? L. Ni? Bentuk apa? E. Ni apa? M. Ni apa? B. Ni apa? Apa ni? Kakak baru sebut tadi. Bentuk apa? Bentuk U. Okey, cepat padam. Nak habis dah. Bentuk biar tak padam. Aira tadi belajar pasal apa? Ni semua ni apa ni? Haiwan. Wan. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa? Kereta api. Apa nama kereta api ni? Animal train. Maksud animal train, kereta api, haiwan. Okey, cuba sebut balik. Ni. Cuba sebut balik haiwan yang kakak lukis ni. Ni apa? Anak. Pandai. Ni? Ayam. Ni? Ni yang bunyi mu tadi. Apa? Apa ni? Lembu. Okey. Ni apa? Kucing. Macam mana bunyi kucing? Pandailah. Okay, bye. Bye kat kamera. Bye-bye.